Aku ada kipas baru. Macam, okey tak? Wah bang, ini kipas baru lahir kah? Oh so cute. This one is a baby girl or baby boy? Ni satu dia nak pesan. Kan, kau punya kipas ni jangan bagi tengok TV, tengok phone banyak sangat. Nanti speech delay. Yo, abang punya kipas ni, ya, dia minum susu padan lagi ke? Mana kesian lah ini you punya kipas ha? Kecil-kecil sudah kena kerja. Oh, ini kipas kecil banyak bagus oh. Ini kalau you jaga elok-elok sampai dia besar, you boleh jual mahal-mahal. Ni siapa mak ayah dia ni? Anak siapa kau ambil ni? Kan? Kesian kat mak ayah dia ni kau ambil anak dia ni. Ni bukan kipas. Ni bukan kipas. Tapi ni ipas. Ipas. Ni kau dah buat medical check up belum ni? Takutlah demam kuning ke apa kan? Ada apa masalah korang ni? Yang kau ni pun satu. Kau beli kipas kecil ni buat apa? Ini semut pun tak rasa angin ni. Aduh, ya. Tak faham lah korang ni.